Dia kadang-kadang tuan semua, kita cuba dah sedaya upaya, kita nak harmonikan rumah tangga kita, kita jaga hati isteri jaga hati suami kan, macam-macam lah. Kita cuba dah, kadang-kadang berlaku juga berantakan, yang mana kadang-kadang kita tak boleh kawal emosi, suami tak boleh kawal emosi, isteri tak boleh kawal emosi. Jadi ini ustaz bagi satu petua untuk anda, agar biar kita sama-sama kita dapat mengharmonikan rumah tangga kita. Takkanlah kita berkahwin, kita bercinta berapa lama dan kita berkahwin, kemudian habis duit ribu-ribu, kita cuba nak bina rumah tangga kita impian dengan ada anaknya, ada cucu, dan tiba-tiba berantakan, nak bercerai, tak bagus dah semua. Jadi kalau boleh ustaz nak macam ni lah, masing-masing buat. Okey, suami baca, isteri baca, suami baca pada isteri baca pada suami, sama-sama dan kena rela atas satu sama lain. Okey, tuan-tuan sayang tak rumah tangga tuan semua? Okey, sayang ikut ustaz. Okey, tuan-tuan baca ayat itu ya, tuan-tuan baca ya Latif sebanyak 1000 kali ya. Baca dia 1000 kali doa untuk suami. Kalau isteri lah, baca ya Allah aku mohon pada aku lembutkan hati suami aku dan juga lembut hati aku dan lembut hati suami aku. Kan suami sama juga, ya Allah lembut hati aku dan lembutkan hati isteri aku, dan satu antara kami biar kami berkasih sayang atas sama. Cuba tuan-tuan buat waktu tahajud, sama-sama bangun malam semain tahajud masing-masing bersama, imam suami jadi imam, isteri ikut belakang, baca sama-sama dan niat insya-Allah. Kalau anda rasa ini bermanfaat, maka kongsi-kongsi pada sahabat dan juga follow Ustaz dalam bengkel rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.